Bank digital Malaysia terbaik tahun ini, akaun percuma, faedah tinggi dan juga jimat masa. Hai guys, pernah tak korang rasa malas beratur kat bank? Tunggu nombor sampai 108 tapi sekarang ni tengok dekat bilangan nombor tu baru 37. Berapa lama lah nak tunggu? Aduh, pening kepala. Jangan risau lagi, zaman tu dah pun berlalu guys. Sekarang ni semua boleh dibuat dari ujung jari saja. Ada aplikasi dah cukup. Sebab Malaysia dah ada bank digital terbaik yang bukan saja tiada caj yuran tinggi, tapi siap ada faedah harian dan juga ganjaran tunai. Ramai yang belum tahu lagi. Okey, nak tanya sikit, ada tak antara kamu yang sedang menggunakan bank digital sekarang ni? Kalau ada, boleh komen sikit pengalaman anda supaya member lain dapat sedikit panduan. Mereka lebih berani sikit lah nak apply untuk bank digital ni. Okey, tanpa berlengah, jom kita lihat apakah 3 bank digital terbaik tahun ini di Malaysia. Tapi sebelum tu, sila like, share dan juga langgan saluran Viral News Malaysia untuk update video-video yang berinformasi dan juga bermanfaat. Okey, yang pertama adalah tak lain dan tak bukan GX Bank. Bank digital pertama Malaysia yang menjadi pilihan ramai dah buka akaun dekat GX Bank ni. Akaun bank boleh dibuka dalam masa 3 minit sahaja. Tiada caj tersembunyi dan korang dapat faedah simpanan harian. Lagi best, kad debit dia boleh guna luar negara tanpa caj tambahan. Sesuai untuk yang geng-geng travel ni ataupun online shopper yang tegar ni, sangat sesuai GX Bank ni. Yang kedua adalah Boost Bank. Okey, Boost Bank. Siapa yang tak kenal apps Boost kan? Kalau korang guna e-wallet Boost, ini memang pasangan serasi. Boleh buka akaun dengan RM1 saja, tiada yuran servis, dan kalau rajin menabung dalam savings jar dia, korang dapat faedah sampai 4% tahun. Plus, banyak promo eksklusif dengan Maidin, Grab dan juga platform lain. Jimat, ada cashback dan juga memang puas hati. Okey, yang keempat, Aeon Bank. Okey, dengar saja Aeon Bank, kita ingat pinjaman. Okey, bank digital patuh syariah pertama sebenarnya Aeon Bank ni, yang makin ramai orang pilih sebab lebih stabil, selamat dan ada ganjaran Aeon Points. Boleh tebus nanti. Sekarang ni dia bagi promosi kadar keuntungan sehingga 3.88% setahun. Siap bonus point bila daftar awal. Kalau korang memang suka shopping kat Aeon, ini paling win untuk anda. Kenapa kena buka akaun bank digital sekarang ni? Kenapa bukannya yang konvensional? Sebab yang ni, bank digital, memang senang gila. Tak payah pergi bank konvensional ataupun cawangan dia. Semua urusan boleh dibuat daripada aplikasi saja. Hanya ada phone ataupun tablet boleh pakai. Tak ada charge pelik-pelik, tak ada minimum baki tinggi yang perlu ada simpan ataupun perlu simpan. Dan semua ni patuh pada piawaian keselamatan Bank Negara Malaysia. Lagi cepat, lebih jimat dan lebih tenang. Jadi kalau korang nak simpan duit dengan cara moden, bijak dan juga fleksibel, inilah masa yang sangat sesuai untuk join revolusi bank digital Malaysia. Follow link kat bawah, aku dah letak semua link bank-bank ni. Boleh klik, boleh buka akaun bila-bila masa. Buka akaun dan nikmati ganjaran tanpa stres. Jangan lupa subscribe, like dan juga share video ni untuk bantu kawan-kawan korang jadi celik kewangan digital. Okey guys, sekian video untuk kali ini. Jumpa lagi di video akan datang.